Pelakon Azhar Azmi baru-baru ini mengimbas kembali detik-detik pahit yang pernah dia lalui bersama anak-anaknya ketika dia sedang bergelut dengan masalah kewangan yang sangat berat suatu ketika dahulu. Dalam satu sesi temu bual di rancangan podcast Sembang Seram, Azhar membuka hati dan berkongsi kisah yang masih segar dalam ingatannya tentang bagaimana dia pernah terpaksa berjimat sedemikian rupa sehingga dia langsung tak mampu memenuhi permintaan yang sekecil mana pun daripada anak kesayangannya. Aku masih ingat lagi, waktu tu aku bawa anak aku pergi kedai, sama ada di kedai runcit KK atau Speedmart. Aku pun dah tak pasti sangat. Masa tu aku cuma nak beli telur je, semata-mata untuk memasak dan menampung keperluan harian kami. Tapi anak aku waktu tu ternampak gula-gula. Dia pun nak sangat ambil. Harganya pun cuma dalam lingkungan 2 atau 3 ringgit je pun. Aku terpaksa memujuk dia dengan sehabis baik dan aku masih ingat tepat apa yang aku cakap masa tu. Aku kata, tak apa sayang, nanti esok kita datang balik. Nanti kita beli ya. Kongsinya dengan nada yang kedengaran sayu. Menurut Azhar, pada waktu itu hidupnya benar-benar tidak menentu. Pendapatan yang dia perolehi tak tetap langsung dan dia sanggup buat apa sahaja jenis kerja asalkan dapat mencari rezeki yang halal dan menyara kehidupan seisi keluarga. Demi mencari nafkah, aku buat pelbagai kerja. Antara yang aku buat ialah menjaja dan menjual makanan ringan. Aku jual pisang goreng, jual cempedak goreng, malah aku pun pernah jual durian juga masa tu, katanya lagi. Kisah yang dikongsinya ini terus menyentuh hati ramai orang. Ramai yang mendengarnya turut merasai kesedihan yang dialami oleh Azhar dan anak-anaknya serta melahirkan rasa simpati yang mendalam terhadap pengalaman pahit yang pernah dia lalui sendirian dahulu. Persoalannya kini, bagi sesiapa yang pernah melalui detik sebegini, adakah kenangan sebegitu akan kekal menjadi pendorong untuk terus berusaha atau ia menjadi satu luka yang sukar untuk dilupakan seumur hidup? Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.